Tuan-tuan, maknanya orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang istimewa pada sisi dia, Allah Subhanahu wa taala akan dorong orang tersebut untuk dia berjalan pada jalan-jalan kebahagiaan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu kebahagiaan ini, tuan-tuan puan-puan sekalian, ianya terbuka begitu luas daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dia sebut kepada hamba-hamba dia yang telah pun terlajak jauh dan melakukan dosa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala kata, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sama sekali kamu berputus asa dengan rahmat, dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan juga kebahagiaan kepada hamba-hamba dia. Cuma tinggal lagi kita, sama ada kita nak mengambil jalan kebahagiaan itu ataupun tidak.